Datuk amat merahsiakan peristiwa yang terjadi pada dirinya kepada anak cucu. Pada orang lain, perkara itu bukan rahsia bagi Datuk. Dia boleh menceritakan peristiwa itu dari S sampai Z. Biasanya, perkara itu cuma sekali sahaja Datuk mahu menceritakannya. Kalau ada orang minta Datuk bercerita bagi kali yang kedua, Datuk akan marah. Aku bukan tukang cerita, katanya. Dan ada orang yang tidak percaya dengan apa yang terjadi pada diri Datuk. Malah, ada yang mengatakan Datuk cuma mengadakan cerita itu untuk tujuan bersuka-suka pada sebelah petang bila Datuk tidak berburu. Datuk tidak marah dengan tuduhan yang dilemparkan oleh kawan-kawan pada dirinya. Cukup mudah bagi Datuk menjawab cabaran itu dengan berkata, "Mari ikut aku atau biar aku hantarkan kalian ke tempat tersebut dan kalian lihat nanti apa yang akan terjadi." Anehnya, tidak ada seorang pun dari kalangan kawan-kawan Datuk yang mahu menjawab cabaran itu. Akhirnya, cerita Datuk bertemu dengan perempuan cantik dan bermalam di rumahnya merupakan satu legenda yang jadi buah mulut orang-orang setempat. Sekarang, cerita itu tidak lagi diperkatakan oleh orang. 2 bulan berselang sesudah peristiwa itu, Datuk telah diserang penyakit. Seluruh badannya sakit dan bengkak-bengkak. Anak cucu membawa Datuk ke klinik kerajaan dan swasta, tapi sakit Datuk tidak juga mahu hilang. Bila anak cucu mengambil keputusan untuk menghantarnya ke rumah sakit lumut atau Batu Gajah bagi mendapatkan rawatan yang sempurna, Datuk membantah dengan alasan dia tidak suka duduk di hospital. Tidak ada seorang cucu Datuk yang berani memaksa Datuk untuk tinggal di hospital. Jadi Datuk terpaksa dirawat secara kampung. Semua dukun dan bomoh yang terkenal dipanggil untuk merawatnya. Sakitnya tidak juga mahu hilang. Seorang dukun dari Mambang di kawasan dekat Kampar mengatakan sakit Datuk suka diubat, kecuali oleh pawang yang benar-benar handal. "Kenapa Tok Bomoh?" seorang cucu Datuk bertanya. "Sakitnya dibawa oleh orang atas," jawabnya pendek. "Siapa orang atas tu Tok Bomoh?" desak cucu Datuk. Dan bomoh itu tidak mahu memberikan jawapannya. Begitulah Datuk, dia terus terlantar di tempat tidur menanggung sakit. Walaupun sakit terlentang merenung atap rumah, Datuk masih mahu bercakap kalau ada kawan-kawannya yang datang melawat. Kadang-kadang Datuk memaksa dirinya untuk duduk. Bila anak cucu mahu datang membantunya, dia segera melarang dan menepis tangan anak cucunya. "Aku masih kuat lagi," katanya. Dengan itu semua anak cucu pun menyepi. Pada satu malam, semua anak cucu Datuk berkumpul dan mengambil keputusan untuk memanggil dukun orang asli yang tinggal dekat Krek. Entah macam mana rancangan itu sampai ke pengetahuan Datuk. Dia jadi berang dan membuang semua benda yang berhampiran dengannya. Rancangan itu terpaksa dibatalkan. Kemudian Datuk terus dipujuk untuk menerima rawatan doktor swasta yang sanggup datang ke rumah untuk merawatnya. Memang di luar dugaan anak cucu. Datuk setuju dengan rancangan itu. Menurut doktor itu, sakit Datuk tidaklah berapa serius sangat, tapi dia memerlukan rawatan yang agak lama. Sesudah menerima suntikan dan memakan pil yang diberikan oleh doktor itu, Datuk pun boleh bangun dan berjalan dari ruang tengah ke anjung rumah. Mukanya nampak berseri. Tidak pucat lagi. Datuk mula boleh makan nasi. Sebulan, sesudah menerima rawatan dari doktor swasta, ternyata Datuk beransur sihat, tapi pada satu malam, Datuk terus rebah sesudah menunaikan sembahyang Isyak. Dia tidak boleh bercakap. Terpaksa diusung ke tempat tidur. Semua anak cucunya mengerumininya. Semua anak cucu yang mengerumininya resah. Bilik tidur Datuk dikuasai oleh bau-bauan yang wangi, diganti pula dengan bau kemenyan. Serentak dengan itu Datuk mula terbatuk 2-3 kali. Dia terus duduk. "Carikan aku 3 biji limau, 3 helai daun sirih putus surat, seulas pinang, kemenyan dan tempat membakarnya," ujar Datuk tenang. "Nak buat apa, tingkah nenek? Usah banyak soal, sediakan perkara yang aku mahu itu sekarang." Datuk membeliakkan matanya. Semua keperluan itu disediakan. Diletakkan dalam dulang tembaga berlapikkan kain kuning. Bila barang-barang itu tersedia, bau harum datang kembali menguasai bilik tidur Datuk. Datuk duduk menghadap dulang tembaga. Asap kemenyan pun keluar dari dupa, bagaikan ada kuasa gaib yang menaburkan serbuk kemenyan di dalam dupa. "Duduklah," Datuk bersuara sambil merenung ke tepi dinding. Anak cucu merenung ke tepi dinding. Tidak ada siapa pun yang berdiri di situ.
Kemudian anak cucu Datuk melihat buah limau 3 biji bergerak-gerak bagaikan ada tangan yang menyentuhnya. "Kalian keluarlah, ada pawang nak mengubat aku." Datuk memberi perintah. Semua anak cucu keluar. Datuk mengunci pintu biliknya dari dalam. Tapi, bau kemenyan terus juga lepas keluar. "Dah berapa lama sakit ni? Kenapa tak beritahu?" Anak cucu Datuk terdengar suara orang perempuan bercakap di dalam bilik. Semua hati anak cucu berdebar dan cuba mengintai dari celah pintu. Tidak ada orang lain dalam bilik selain dari Datuk sahaja yang terlentang dekat dulang tembaga. Sesekali Datuk bergerak, bagaikan ada tangan yang sedang mengurut badannya. Sesekali Datuk melipatkan kaki kanannya menandakan dia tidak mahu kaki kanannya diurut. "Berapa lama sakit ni?" terdengar lagi suara perempuan. "Dah dekat 3 bulan, sahut Datuk. "Patutlah lama tak ke rumah." "Sibuk. Apa asalnya? Ada jatuh atau ada tersalah makan?" "Salah makan tu tak ada, tapi jatuh-jatuh memang ada. Saya jatuh dekat perigi buta." "Patutlah, kalau jatuh cepat berurut atau berubat. Kalau tak diubat inilah jadinya." "Itu salah saya," Datuk mengaku. Suasana dalam bilik Datuk sunyi. Cuma yang kedengaran hanyalah bunyi orang mengambil sesuatu serta bunyi orang mengoyakkan daun sirih. "Amalkan apa yang saya buat. Tapi ingat kalau dah sihat jangan lupakan tempat saya," terdengar lagi suara perempuan. Beberapa saat kemudian, Datuk membuka pintu bilik, bau wangi masuk ke ruang rumah. Lepas itu Datuk membuka pintu depan. Datuk berdiri di muka pintu. "Selamat jalan," kata Datuk pada malam yang samar-samar itu. Datuk melambaikan tangannya. Entah pada siapa Datuk melambaikan tangan. Tidak seorang pun anak cucunya yang tahu. Perkara itu berlanjutan hingga 3 malam. Masuk malam keempat Datuk mengadakan kenduri kesyukuran. Datuk sudah pulih. Datuk sudah boleh berjalan dan memandu kereta buruknya. Datuk sudah pun mengucapkan ribuan terima kasih pada doktor swasta yang datang merawatnya. Dan anak cucunya bertambah pening. Antara doktor dan dukun, siapakah yang sebenarnya merawat Datuk hingga sembuh? Lalu anak cucu Datuk membuat kesimpulan begini, masa kuat sakitnya doktor yang mengurangkannya dan dukun itu cuma mendapat rahmat dari doktor sahaja. Seminggu kemudian, Datuk gaib dari rumah dan anak cucu tidak merasa apa-apa atas kehilangannya itu. Semuanya tahu bahawa Datuk pergi ke rumah isteri orang Bunyan. Dan Datuk akan kembali ke pangkuan nenek sesudah tinggal dengan isterinya orang Bunyan itu selama 3-4 hari. Nenek tidak pula merasa cemburu. Apa yang nenek fikirkan ialah tentang kebahagiaan diri Datuk. Biarlah Datuk buat apa sahaja. Asalkan Datuk gembira dan boleh panjang umur. Cukup mulia hati nenek. Macam selalu, bila Datuk pulang dari rumahnya di kampung Bunyan, Datuk akan membawa seekor 2 ayam hutan dan buah labu atau mentimun untuk nenek dan anak cucunya. "Siapa yang merawat dalam bilik dulu?" tanya nenek pada suatu petang. Datuk tersenyum mendengar pertanyaan itu. "Isteri muda kita lah." "Siapa?" "Orang Bunyan." Lagi apa katanya pada awak?" "Tidak ada apa-apa, cuma dia berpesan satu sahaja. Kalau ada apa kesusahan pada keluarga kita, segera beritahu padanya." Jawapan yang diberikan itu cukup menyenangkan nenek. Sebagai seorang rakyat yang cintakan negara, Datuk terlibat dalam pengambilan ahli-ahli pengawal kampung untuk menentang pihak komunis yang sentiasa mengancam keselamatan penduduk kampung. Datuk telah dipilih untuk menjadi anggota AP. Kerana itu Datuk kena menjaga kampung pada setiap malam secara bergila-gila dengan orang-orang kampung yang lain. Kerana Datuk dianggap penduduk yang tertua di kampung itu dan tahu pula serba sedikit ilmu dunia, Datuk telah dipilih untuk menjadi ketua. Kadang-kadang Datuk dipanggil juga oleh pasukan keselamatan untuk masuk ke hutan untuk mengempur sarang komunis. Ini bukanlah beban yang berat baginya. Datuk menerimanya dengan rasa senang hati. Satu keistimewaan Datuk ialah dia cukup kurang tidur tapi badannya tetap sihat. Wajahnya tidak cengkung atau pucat. Satu malam dia telah diarahkan pasukan keselamatan untuk membawa anak buahnya menjaga kawasan kampung yang bersempadan dengan jalan raya yang merintangi sebuah anak sungai. Datuk pecahkan anak buahnya kepada 2 pasukan. Setiap pasukan dianggotai oleh 5 orang. Satu pasukan ditugaskan meronda tepi sungai menghala ke utara. Sedangkan Datuk dengan kawan-kawan menguasai sebelah selatan hingga sampai ke Jabatan Besi.
Datuk memilih pangkal jambatan besi itu sebagai tempat dia mengatur sebarang gerakan. Malam itu Datuk bertugas dengan tenang di atas jambatan besi. Sesekali malam yang sepi itu dipecahkan oleh bunyi jentera lori pasukan keselamatan yang melintas di atas jambatan besi. Kau berdua pergi ke hujung sana dan kau berdua pergi berjaga dekat pokok besar, Datuk memerintahkan anak buahnya. Di sini, siapa nak tunggu? Tanya Hamid, salah seorang dari anak buahnya. Datuk tidak menjawab pertanyaan itu dengan cepat. Dia termenung berfikir. Di sini, biar aku tunggu, katanya. Anak buahnya yang sudah diperintah mengikut arahan yang ditetapkan. Malam bertambah sejuk. Datuk menggigil kesejukan. 2-3 kali dia menguap. Badannya disandarkan pada besi jambatan. Tiba-tiba Datuk terkejut. Seekor ular berbelang kuning dan hitam meniti atas palang besi jambatan menuju ke arahnya. Lebih kurang 1 ela mahu sampai padanya. Ular itu berhenti. Panggung kepala. Menjulurkan lidah. Mata ular itu nampak merah. Dari mulut ular itu terpancar sesuatu macam api. Bila ular itu mengatupkan mulutnya, api itu padam dan api itu akan wujud kembali. Bila ular itu membuka mulutnya,